Bayangkan seorang petinju yang bukan sekadar menumbangkan lawan dalam gelanggang tetapi mampu menggoncang dunia di luar gelanggang. Seorang lelaki yang berani melawan juara, kerajaan, malah sistem yang dia percaya tidak adil. Inilah Muhammad Ali, dan inilah sebab kenapa ramai menganggapnya sebagai GOAT atau greatest of all time. Muhammad Ali dilahirkan sebagai Cassius Clay Jr. pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky. Menariknya, perjalanan dia sebagai petinju bermula selepas basikalnya dicuri ketika berusia 12 tahun. Dia begitu marah dan mahu belajar berlawan, lalu mula berlatih tinju. Siapa sangka beberapa tahun kemudian budak itu berjaya memenangi pingat emas kelas light heavyweight di Olimpik Rome 1960. Pada tahun 1964, ketika baru berusia 22 tahun, Ali melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia apabila menewaskan juara heavyweight ketika itu, Sonny Liston, untuk merampas kejuaraan dunia. Tidak lama selepas itu, dia memeluk Islam dan menukar namanya daripada Cassius Clay kepada Muhammad Ali. Tetapi kehebatan Ali bukan sekadar pada tumbukan. Dia terkenal dengan gaya bertinju yang sangat pantas untuk seorang heavyweight. Dia boleh bergerak, mengelak pukulan dan menari mengelilingi lawannya. Sebab itulah lahir ungkapan ikonik, float like a butterfly, sting like a bee. Namun, pada kemuncak karirnya, Ali berdepan ujian terbesar dalam hidupnya. Ketika Perang Vietnam, Ali menolak untuk menyertai tentera atas alasan agama dan prinsip sebagai conscientious objector. Akibatnya, dia dilucutkan gelaran heavyweight. Tidak dibenarkan bertinju selama lebih 3 tahun dan kehilangan tahun-tahun penting dalam karirnya. Dia juga disabitkan kesalahan kerana enggan menyertai tentera. Sebelum sabitan itu akhirnya dibatalkan sebulat suara oleh Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada tahun 1971. Tetapi Ali kembali, dan selepas kembali dia mencipta antara detik paling legenda dalam sejarah sukan. Pada tahun 1971 dia bertemu Joe Frazier dalam Fight of the Century, pertarungan yang menjadi salah satu perlawanan paling terkenal dalam sejarah tinju. Kemudian pada tahun 1974 Ali berdepan juara yang ketika itu dianggap hampir mustahil untuk ditewaskan, Josh Foreman. Dalam Rumble in the Jungle di Zaire, Ali menggunakan strategi terkenal rope a dog, membiarkan dirinya bersandar pada tali sambil menyerap dan mengelak serangan Foreman sehingga lawannya keletihan. Kemudian Ali menyerang balas, Josh Foreman tumbang dan Muhammad Ali kembali menjadi juara dunia. Setahun kemudian dia bertemu Joe Frazier sekali lagi dalam Thriller in Manila, pertarungan yang dianggap antara perang paling sengit dalam sejarah heavyweight. Dan setelah itu Ali akhirnya bersara pada tahun 1981 dengan rekod kemenangan 56